Nak kena ni? Nak pergi rumah Kak Yong. Buat apa? Sambut hari jadi. Baik jadi siapa? Sabar, buka pintu ya. Kenapa? Hadiah Kak Yong. Kan? Oh, iyalah. Bukannya nampak tadi apa benda tanya tu. Nampak kek. Bangkrian. Ada masa dia baru start bermakin kan, beli apa tu, biskut kerah yang kita nak rendam air tu kan. Kat kedai ni roti dulu. Dekat Berlin. Jalan-jalan capek. Cinta dah sabar. Oh, nanti balik kampung boleh saya tengok siapa. Okay, kita sampai mana? Rumah Kak Yong. Kak Baru Yo. balik daripada beli kek. Kek. Kek dia birthday Mariam. Bunga Birthday ikan. Kak Yong. Okay. Ini Lokman. Makman. Lokman. Man. Kak Lia pegang dengan Aura. Okay. Tunjuk siapa ni? Yang Irfan. Jumpa dengan Yang Kak Yong. Tu Kak Yong. Ni Kak Yong. Tua dah awak Kak Yong. Awak pun dah tua juga. tak. Ni kek dia. Ni. Kek dia. Dah kenyang ke? Hei, mana balik pintu? Tengok sini. Ifan, Kak Yong. Aura, 1, 2. Takkan potong. Ada. Potong lah. Tak, potong. Potong. Rufi nak makan. Nanti je. Oi. Pilah. Oi. Apa? So yang nombor yang umur berapa tahun ni? 10. 10 tahun. Oh, dah 10 tahun ke? Oh, dah tua dah maknanya. Tak. Ya ke? Betul. Jangan makan macam tu lah. Itu orang potong. Sudah, yang tu susah nak potong. Ambil pisau ni. Senang. Nak coklat. Pelat. Ambil tu, ambil pinggan mana. Apa? Apa? Birthday fee ke? Awak nak Oh. Birthday awak. You ke birthday fee? Ya? Dia kata ya. Abang. Ni nak buat ni. Before December. Kak Yong. December. Fee Februari. Berapa tahun? Yom. Ha? Umur awak berapa tahun umur? 10. Oh, darjah berapa? 4. Birthday fee. Hari birthday awak. Kek mana? Nak kita diam. Ni. Yang ni. Chocolate cheese. Coconut cheese. Oh. Dua lah. Bagi dia memang habis lah. Tak sempat lah. Bukan, satu yang Ni. Ni red velvet cheese. red velvet cheese.
Red velvet. Lagi? Dah. Kak Yo. Memang suruh pun ni lah. Sudu? Ni tak kat apa. Awak nak kek apa?